nak beli suit yang baru? Ya, seingat saya suit ni saya beli masa saya naik pangkat jadi ketua kerani dulu. Bila dah 3 tahun ni tengok lengan dia ni lusuh macam ni sekali. Betul lah. Bila tengok betul-betul seluar pun dah lusuh juga. Kan? Suit yang lain pun semuanya macam ni tau. Kalau boleh saya nak tukar semuanya sekaligus, barulah nampak kemas sikit. Tapi bulan ni susahlah sikit kan? Suit tu pun bukannya murah harganya. Paling murah pun sekitar 40-50 ribu yen. Pasal harga tu awak tak payahlah fikir. Kalau cari betul-betul mesti ada yang murah. Kakak belikan je lah suit tu. Bagi pekerja syarikat, suit tu umpama baju perang. Abang pun tak boleh nak kerja dengan suit yang dah lapuk macam tu. Ya, memang betul apa yang saya cakapkan tu. Yalah kan. Alah, kalau 30 ribu yen tu rasanya boleh lah kot. Kalau ada 30 ribu yen, berapa banyak Cokobi boleh beli? Lebih kurang 300 kotak. Kalau sushi pula sebanyak 20 orang boleh makan kan? Sushi pun ya juga. Tapi melancong pun boleh. Dengan 30 ribu yen, banyak tempat kita boleh pergi. Apa kata kita boleh permainan video je? Bolehlah kita main sama-sama. Saya nak suruh untuk kanak-kanak Asian Kamen lah. Jadi macam mana pula dengan suit saya tu ya? Apalah kamu ni si Chan. Kalau duduk dekat rumah dan tengok-tengok Himawari kan lagi bagus. Apa salahnya saya ikut? Bangga betul saya dengan awak ni, Miss Sai. Sayang juga awak pada saya ni ya. Kalau abang pakai suit abang yang dah lusuh tu, saya sebagai isteri akan digelakkan orang nanti. Tapi bajet cuma 30 ribu yen je. Lebih daripada tu saya takkan bayar tau. Ya, itu saya tahulah. Mama, saya nak buang air. Apalah kamu ni? Tadi tak nak pula buang air. Yelah. Biar papa yang bawakan. Miss Sai, awak pergilah dulu ya. Wah, dah lega pun. Hei, kamu lap dekat mana tu? Seluar papa lah. Bukan sini, tapi guna sapu tangan kamu ni lah. Papa, Apa dia? kali ni saya nak buang air besar pula lah. Hai, macam-macam hal lah budak ni. Kamu ni janganlah lari-lari. Sementara abang tak ada tadi, saya dah cuba pilihkan baju. Yang ni macam mana ya? Warna dia pun biasa je. Harga pun tak adalah mahal sangat. Taklah terus sangat, tapi abang jarang pakai yang berlapis lah. Oh, ya ke? Macam mana dengan yang ni? Yang ni pun tak berapa padan. Baik, orang tu pula mengalir rasa elektrik dalam badan kan? Oh, itu memang bagus. Pergelangan kaki dia memang comel. Memang betul tu. Apa yang abang cakapkan ni? Teruk betul lah. Jadi, abang nak suit yang macam mana ni? Iyalah kan. Yang tu nampak bergaya sikit lah. Cantik. Rasa fabriknya lembut, mesti selesa bila pakai. Yelah, licin je sedap pula rasanya. Bukan yang tu lah. Tak kisahlah tu. Masalahnya sekarang harga dia. Berapa harganya ni? Oh, 14,800 yen ke? Murahnya. 14,800 yen ke? Bukanlah, 148,000 yen lah. 148,000 yen ke? Alah, tapi ni pun dah kira murah lah kan. Mana tanya, inilah suit jenama Animal Money yang mahal dari Itali tu lah. Entah suit ni yang paling sesuai dengan abang, tak? Animal Money memang hebat. Sesuai dengan saya lah. Kamu ni lah. Apa kamu ni? Baju tu mahal tahu tak? Kalau terkoyak tadi macam mana Dah selesai pun. Maafkan kami. Dengar sini, bajet kita cuma 30,000 yen je tau. Mana boleh kita beli suit yang mahal macam ni? Yang tu abang tahulah. Tapi sebagai lelaki, abang nak juga pakai suit macam ni bila pergi kerja. Kalau macam tu, cepat-cepatlah jadi pengurus. Lepas tu nanti baru saya fikirkan ya. Pengurus ke? Lama lagi lah jawabnya. Papa yang patut cakap lah. Baik. Selamat datang. Encik dengan puan ni tengah cari suit kerja ke? Kakak yang pergelangan kaki dia comel-comel tadi lah. Saya tengah cari suit yang harganya 30,000 yen. Dah sesuai dengan suami saya. Oh, macam tu rupanya. Kalau yang ni macam mana ya puan? Kalau ikutkan bajet pun tak ada masalah. Warnanya pun saya rasa sesuai sangat dengan suami puan tu. Oh, yelah. Bagus juga ni. Ataupun
Mungkin yang ni lebih sesuai lagi dengan suami puan. Betul lah, rasanya ini nampak lagi sesuai. Yang tu kan suit yang saya pilihkan awal-awal tadi. Takkan tak ingat kot. Ya ke? Baiklah, boleh saya cuba pakai tak? Boleh. Tapi sebelum tu saya nak ukurkan dulu saiz pada Encik ya. Baiklah. Maafkan saya ya. Kakak cuba tengok ni. Ya, ada apa ya adik? Pukulan saya badan saya ni sekali. Apa ni Sinchan? Maaf ya, jangan hiraukan budak ni. Baik. Maaflah. Terima kasih sebab menunggu. Abang tu pun sudahlah jaga penampilan diri tu. Baiklah, Encik boleh cuba pakai dekat sini. Saya pun. Kamu tak payah masuk pun tak apalah. Saya ni cuma nak tolong papa. Tu pun tak boleh ke? Kakak tukar baju, papa seorang pun boleh buat. Kamu pergi tunggu dekat mama sana tu. Encik dah sedia ke? Ya. Hei, kakak. Dah habis kerja nanti kita minum teh nak tak? Tak apalah, lain kali je lah ya adik. Alah, dia tak nak terima lah. Yang ni cantik. Mana Mama? Hoi! Mama yang kebelakangan ni murah sebab kadar lemak dalam badan dah bertambah. Papa, Mama dah tak ada di mana-mana lah. Mama pergi tandas tak? Encik, macam mana dengan saiz suit tu? Kejap, belum lagi. Kejap. Belum siap lagi ke? Apa kamu buat ni? Kalau main tenten saya takkan kalah. Cik adik, saya pilih suit yang ni ya. Terima kasih ya. Papa! Penamatnya dekat sini lah. Cepat. Macam mana? Sekarang nampak segak kan? Abang nampak segak lah. Memang padan sangat. Yalah, rasa jatuh cinta kali kedua pula. Mama nak jatuh cinta lagi sekali ke? Tak boleh ke? Harganya boleh tahan juga. Tapi tak kisahlah pasal tu. Disebabkan miss saya yang beli baju ni, jadi saya akan pakai sebaik mungkin. Abang ni buat saya malu lah. Apa ni? Bagi balik! Hai, miss saya, baju apa pula tu? Apa? Alah bang, selain dari suit abang tu ada baju lain yang murah. Maaf ya. Harganya RM40,000 lah. Apa? 40,000 yen? Tapi baju ni saya beli untuk pakai sekali dengan Musai. Bahagi dua cuma 20,000 yen je lah. Ya ke? Bila difikir balik memang murah. Tapi 200 yen tiap satu jadi lebih mahal dari suit abang. Alah, apa salahnya? Baiklah, saya nak siapkan makanan ya. Saya tak pakai baju yang macam ni lah. Cita rasa saya mana sama dengan kakak. Ya ke? Rasa macam tak puas hati lah pula. Pening. Kesian papa asyik terkena je dengan